Bayangkan, ribuan tahun sebelum wujudnya negara-negara hebat di Asia Tenggara ni, berdirinya satu kerajaan yang menjadi pintu gerbang untuk angkatan laut, para pedagang dan para pelayar dari seluruh dunia. Siapakah tokoh di sebalik kerajaan yang hebat ni? Dia adalah Merung Mahawangsa. Sebelum saya mulakan cerita, jangan lupa subscribe dan tonton video ni sampai habis. Dalam hikayat, Merung Mahawangsa ni dikatakan seorang raja, pemerintah dan pelayar yang hebat. Dikatakan dia ni daripada golongan bangsawan dan dipercayai juga dia ni daripada bangsa Rom. Malah ada versi yang mengatakan Merung Mahawangsa ni daripada keturunan Iskandar Zulkarnain ataupun Alexander the Great. Adakah dua nama ni orang yang sama? Saya tak nak sentuh bab tu. Tapi apapun, Merung Mahawangsa ni digambarkan seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Merung Mahawangsa ni menguasai kapal-kapal besar dan dia juga mempunyai hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan besar ketika itu. Dan dikatakan Merung Mahawangsa telah mengembara di seluruh dunia, termasuklah di semenanjung Tanah Melayu ni. Ahli-ahli sejarah telah menemui bukti yang menunjukkan bahawa negeri Kedah suatu ketika dahulu adalah satu pusat perdagangan antarabangsa. Maka tak mustahillah tokoh yang hebat seperti Merung Mahawangsa telah juga sampai di negeri Kedah ni. Versi mistik tentang Merung Mahawangsa ni mengatakan dia ni mampu berinteraksi dengan hidupan lain, terutamanya hidupan laut. Sehingga ada bacaan yang saya jumpa mengatakan Merung Mahawangsa ni setiap kali dia berlayar, dia akan ditemani dengan naga air. Naga air ni akan iringi pelayaran dia sebagai pelindung. Mungkin juga ia hanyalah sebagai simbolik untuk menunjukkan betapa hebatnya ilmu pelayaran Merung Mahawangsa ni. Tapi ada satu lagi versi mistik yang saya terkejut baca, iaitu mengatakan Merung Mahawangsa ni di akhir hayat dia telah masuk ke dalam hutan kawasan Gunung Jerai di Kedah tu dan menghilangkan diri. Mentang-mentang Gunung Jerai ni banyak kisah mistik, habis Merung Mahawangsa pun dikaitkan. Ketika Merung Mahawangsa dalam pelayaran untuk menuju ke negeri China, ada yang kata tujuan mereka ke China ni untuk menjalinkan hubungan kerajaan Rom dengan kerajaan China yang ketika itu adalah dua kerajaan besar dunia. Ada juga yang mengatakan untuk mengahwinkan anak Raja Rom dengan puteri Cina. Pelayaran mereka ketika itu telah diserang dengan seekor burung gergasi yang dikenali dengan nama Garuda. Ada beberapa versi tentang Garuda ni. Antaranya, Garuda ni dikatakan seekor burung gergasi yang ditugaskan untuk menculik puteri Cina yang berada dalam pelayaran tu. Ada juga versi yang mengatakan Garuda ni hanyalah simbolik kepada Empayar Hindu. Ketika itu, Empayar Hindu ni tak mahu Empayar Rom dan Empayar Cina menjalinkan hubungan yang baik sebab mereka mahu Asia Tenggara ni di bawah kekuasaan Empayar Hindu. Ada satu lagi versi yang saya jumpa dan saya pasti korang pun tak pernah dengar, mengatakan Garuda ni berasal dari zaman Nabi Sulaiman dulu. Dan dikatakan Garuda ni dah minta izin dengan Nabi Sulaiman untuk serang pelayaran mereka ni. Kan Nabi Sulaiman kan terkenal dengan raja seluruh makhluk, bukan saja manusia, haiwan dan juga alam jin. Akibat serangan Garuda gergasi ni, maka pecah dan karamlah pelayaran mereka ni. Maka mereka pun termasuk Merung Mahawangsa terdampar di sebuah pantai. Dan dikatakan pantai ni dalam kawasan Lembah Bujang di Kedah tu. Dan di sinilah akan berdirinya sebuah kerajaan yang hebat. Teka-teki menarik tentang Garuda ni antaranya, adakah benar Garuda ini seekor burung gergasi ataupun hanyalah simbolik kepada empayar besar iaitu empayar Hindu yang saya sebut tadi, ataupun hanyalah simbolik kepada bencana alam yang menyerang pelayaran mereka. Persoalan ini masih kekal menjadi misteri. Ada beberapa watak penting daripada kisah hikayat Merung Mahawangsa ni, iaitu keturunan Merung Mahawangsa ni sendiri. Antaranya Raja Merung Mahapudisat, iaitu anak Merung Mahawangsa ni.
Raja Merung Mahapudisat inilah yang telah dilantik dan telah diamanahkan untuk menjaga kerajaan Langkasuka yang telah didirikan oleh Merung Mahawangsa sebelum Merung Mahawangsa kembali semula ke Rom, atau ada yang kata sebelum Merung Mahawangsa meninggal dunia. Semasa pemerintahan Raja Merung Mahapudisat inilah kerajaan Langkasuka ditukar kepada nama Kerajaan Kedah Tua. Dan satu lagi watak penting yang perlu kita ambil perhatian adalah Raja Bersiung, iaitu daripada keturunan Merung Mahawangsa juga. Tapi untuk Raja Bersiung ni saya tak nak cerita kat sini sebab banyak juga kisah-kisah menarik, dan saya akan buat video khas untuk mengisahkan tentang Raja Bersiung ni. Penerokaan moden telah membuktikan dan menunjukkan bahawa Kerajaan Kedah Tua ni adalah salah satu kerajaan yang tertua dan terawal di Asia Tenggara ni. Mungkin juga lebih awal daripada Angkor dan Sriwijaya. Di kawasan Sungai Batu, ahli arkeologi telah berjaya menemui tapak peleburan besi, tinggalan pelabuhan kuno dan monumen ritual yang dipercayai telah berusia lebih 2000 tahun. Jadi, pendapat yang mengatakan bahawa Merung Mahawangsa adalah pengasas kepada kerajaan Kedah Tua ada asasnya. Tapi mungkin sejarah ini telah bercampur dengan fakta dan mitos. Sehingga ke hari ini, masih banyak lagi misteri yang dikaitkan dengan kisah hikayat Merung Mahawangsa ni masih belum terjawab. Mungkin sebabnya hikayat ini ditulis setelah berabad-abad lamanya kejadian sebenar berlaku. Maka makin banyaklah unsur mitos, simbolik dan fantasi ditokok tambah sebagai penyedap cerita. Hikayat Merung Mahawangsa ni bukanlah sekadar kisah legenda, tapi ia mencerminkan betapa hebatnya kerajaan yang ada di Nusantara ni dulu. Hebat dengan menjadi pusat perdagangan dunia, hebat dengan ilmu peperangan, hebat dengan ilmu pelayaran, dan mungkin juga bercampur bau dengan kisah-kisah ajaib. Tapi tak mustahil mungkin sebahagian daripadanya adalah kisah dongeng, dan tak mustahil juga sebahagian daripadanya adalah fakta sejarah. Masih banyak lagi sebenarnya rahsia-rahsia yang tertanam di kawasan Sungai Batu dan Lembah Bujang ni. Mungkin suatu hari nanti para pengkaji berjaya menemui bukti-bukti baru untuk menguatkan lagi kisah hikayat Merung Mahawangsa ni. Kalau korang ada versi lain ataupun info tambahan tentang hikayat Merung Mahawangsa ni, sila kongsikan kat ruang komen dan minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan fakta. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa share, like, follow dan subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.